Hai, saya Andrew. Saya Faizal. So hari ini kita just nak sharekan tentang apa tu, Faizal? E-invoice. E-invoice. Tu, cara ni kan, saya dengar banyak lah pasal orang pening pasal e-invoice. Apa benda e-invoice tu? Okay, e-invoice sebenarnya untuk yang meringankan kerja LHDN tu kan. I tengok sekarang kita punya finance pun tengah losing kan, dapatkan apa TIN number daripada kita punya supplier lah, customer lah dan lain-lain. Macam tu lah e-invoice dia. Biasanya dia adalah sejenis sistem yang kita ada, accounting system yang kita ada atau tak ada, kita purchase lah. Lepas tu yang sistem tu akan link tu LHDN. Yes. Patutlah saya tengok finance sibuk sangat upgrade sistem sana sini. Betul. Tapi kat mana ya cari e-invoice tu? Okay, so kalau you orang rasakan invoice tak tahu apa-apa, mungkin nak upgrade, mungkin nak tukar, kan? Mungkin nak fahamkan, so sila bagi tahu kami di .net Karisma. Okay? Boleh cari boleh cari Faizal. Okay, so apa yang kita share hari ini kita just short saja. Apa-apa boleh PM kita atau contact. Okay, bye.